Telefon ni harga dia bawah RM500. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, balik kembali lagi. Kalau korang rasa smartphone yang RM600 tu pun mahal, jangan risau. Sebab Honor keluarkan telefon yang bawah lagi murah, bawah RM500. Kita ada Honor X5D Plus. Apa yang best pada smartphone ni? Jom kita unboxing. So guys, ini dia Honor X5D Plus. Okay, yang ni dia punya packaging memang quite simple gila. Tak ada apa information dekat sini. Just datang dengan macam ni. Dan dekat sini just satu je yang dia highlightkan dekat box ni ialah bateri dia 5260 mAh. Aku rasa plus ni means for bateri dia. Okay, kat depan boleh nampak dah design dia macam mana. Kalau tengok ni macam design Infinix GT30 Pro kan. Dia lebih kurang design macam tu lah. So dekat belakang kosong gila macam ni. And spek yang aku dapat ni ialah 128 4GB RAM, warna Tida Blue. Okay, 2 SIM. So dia punya packaging memang quite simple. Kalau korang beli, dia akan ada rack lah dekat sini. Aku dah buka tadi. So nak buka biasanya kita akan tarik macam ni. Tapi untuk ni just push kotak dia macam ni. So dia macam cover lah. So first kali presentation dia punya phone lah. Ini dia punya phone. Kita letak kat tepi dulu. So kita tengok lagi dalam box ni. Okay, kita go through by one. Pertama dia punya ni. Ini dia punya adapter. So untuk adapter ni, kalau dekat sini dia tulis maksimum ialah 15 watt. Okay, yang ni 15 watt 3 pin. Dan yang bagusnya tengok dia rack dekat sini. So secure lah. Datang dengan 3 pin. Sizing yang nice untuk bawa dalam bag. Apa lagi? Dan juga akan dapat kabel Type C lah. Type C. Walaupun Type C. Dan ini macam fast charging. Dia punya quality bagus lah kalau ada warna orange macam ni. Dan dia punya quality kabel boleh tengok sendiri. Lebih tebal. Yang ni lebih tebal pada Vivo Y21D. Yang harga dia dekat dengan 600. Tapi yang ni lagi murah, tapi punya quality kabel lagi nice. Dan kita tengok lagi apa yang bagi dalam ni. So si injector dekat sini. Kita buka. Okay, macam biasa dalam ni akan dapat dia punya warranty card. Dan dia punya guideline. Dan dia punya casing. Punya casing datang dengan jenis silikon macam ni. Dia punya material macam ni. Tengok. Yang besar lah sizing dia. Jadi bagi aku kemas, kita tengok phone pula. So guys, ini dia phone kita. Jom kita buka. Nice. Lawa. Okay, kalau tengok back panel ni jenis matte, tapi dia ada finishing macam efek corak aura macam ombak kat sini. Memang nice lah. Kalau kena cahaya tu, dia akan nampak efek tu lagi jelas. Dan dia punya ada macam dua tone warna. Dekat sini lebih matte. Dia tak menonjol dia just flat sama macam ni. Cuma dia bagi dua tone warna dekat sini untuk membezakan lah. Nampak macam iPhone pun ada, macam Infinix pun ada. Dan dia punya susunan setup kamera dapat dua lens, 1, 2. Dan ini dia punya flash AI camera Honor. Dan aku boleh puji dia punya finishing memang lawa lah. Kalau korang pakai casing yang clear yang bagi tu memang agak lawa. So dekat SIM injector kat sini, macam dia cakap tadi ada 2 SIM. Dan di sini dia punya button on dan button off. Dia punya ni button. Cuma aku tak suka sikit yang macam ni. Sebab dia macam ke dalam ke. Jadi sukar kalau nak guna. Dan untuk sizing kot tangan aku mungkin agak terlalu besar sedikit. Tengok. Mungkin sedikit besar lah dia punya sizing ni. Tapi just nice lah dekat satu tangan. Untuk model ni dekat belakang akan dapat audio jack 3.5mm
dia punya charging port, speaker, dan dekat atas ni macam ni. Kat tepi dia macam ni. Nampak tak? Cuma button dia terlalu tinggi lah. Kalau korang main satu tangan ni memang akan kena guna jari yang atas ni. So yes, itu dia untuk design dia. Jadi bagi aku on dan kita tengok dia punya sistem dalaman pula. So aku dah on phone ni, dah set up sikit. Jom kita tengok dia punya UI. Okay, untuk bezel dia boleh nampak tak sama macam atas ni. Dan dia punya screen agak quite nice. Dia macam ada mid sikit screen dia. So dia dah bagi screen protector sebenarnya, tapi better korang tambah yang kat kedai tu lah. Macam kat Factory Mobile dia ada yang tahan lasak. So interface UI dia macam ni. Boleh tengok dia punya brightness maximum kau boleh dapat, dan yang paling low sekali dekat sini. Ini yang middle lah. Ada power saving dekat sini. Macam biasalah dekat phone. Kita tengok dekat about pula. So untuk smartphone ni dia dikuasakan oleh Helio G81, 4GB RAM. Dia punya resolution, battery. So apa lagi? Kita tengok next, dia punya brightness, dan ini refresh rate dapat 90Hz. Okey, dia start dekat 90Hz, tak dapat 120Hz. Dan untuk battery, kamera, untuk optical dapat 2 kali optical zoom, dan digital standard dapat 10 kali. Video boleh shoot dalam 1080 30fps. So itu dia untuk Honor X5D Plus. Yang ni memang telefon sesuai untuk korang yang tengah cari smartphone budget bawah RM500. Yang ni aku boleh suggest. Jadi kalau berminat dapatkan, aku dah sediakan link dekat bawah, boleh je beli dekat situ. Dan aku akan bagi freebie sekali untuk korang yang beli dengan aku. Jadi kita jumpa next video. Aku akan buat comparison dengan model-model lain untuk harga yang lebih kurang. Kita jumpa next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.